Assalamualaikum, welcome back to the channel. Okay guys, hari ni aku nak buat trailer reaction and commentary untuk Nobody 2. Jom. Alright, aku sangat excited bila trailer ni keluar. Bermakna memang confirm lah cerita ni dah nak dekat. Sebab aku memang follow Nobody punya first film tu. Cerita tu memang sangat-sangat best. Dan juga hopefully that Nobody 2 ni dia carry the same vibe lah. Kali ni aku tengok dia punya jalan cerita dia memang lagi best, because sebelum ni dia terpaksa bersembunyi daripada keluarga dia, but now dia macam lagi rapat dengan keluarga dia. Bapak dia pun ada ni So macam now is better because keluarga dia dah tahu yang dia dulu adalah some spy. And then dia boleh terima hidup dia, and then dia pun pada masa sama cuba nak reconnect dengan family dia. But then at first aku tengok, alamak, tak ada action ke? Okay, bila tengok lagi trailer ni, dia tunjuk lagi yang akan ada lebih banyak action, lebih banyak gaduh sana sini. Typical Nobody punya ni lah, punya filem lah. Itu aku suka. Cuma kali ni aku tengok anak dia pun terlibat sama. I mean, it's like a family punya affair lah. Family dia pun turut berlawan dengan bad guys. I don't know. Hopefully dia macam tu lah, because that would be very sangat menyeronokkan. Dan juga aku tengok action yang dia the action yang dia buat dalam filem kali ni pun sama macam part 1, sangat memuaskan. Dengan bergaduh sana sini, penggunaan senjata memang gore gila lah. And then yang paling best tu si Nobody ni pun memang dia muka selamba je. Dia itu yang best. So first impression aku pasal filem ni memang sangat-sangat best lah. Aku dapat rasakan that filem ni pun akan continue on the same entertainment as part 1. Dan aku sangat suka that bapak dia pun ada. Hopefully that bapak dia pun masih lagi kuat lah, because Christopher Lloyd ni sebenarnya dah tua. Sangat-sangat dah tua. Dan aku family wife dia pun boleh jadi sharpshooter. Kan menarik tu. So aku boleh katakan that this movie is going to be another great sequel to Nobody part 1. And dia akan keluar, dia keluar bila dia akan keluar Ogos, so tak lama lagi. Okay guys, itu tadi aku punya trailer reaction and commentary untuk filem Nobody 2. Sekiranya korang suka aku punya video, sila tekan butang like, share video ni dengan kawan-kawan korang, dan bagi mereka yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe ke Dizzy Zaid Channel. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.